Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk radio pun pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 16 Jun 2026. Sekarang 9:16 minit pagi. Hari ni 58 pasal saja baru siap loading masuk ni. Baru boleh nampak belakang saya ni. Okey. Ni depan ni ada, makan ada. Belakang sana tak ada. Ni je. Tak ada yang besar-besar sangat ni. Biasa-biasa tu yang besar. Satu tu. Panas. Oi. 97. Oi. Semalam redup hari ni panas. 9 lebih dah. Sebelum 37 darjah. Oi dah biar betul. Okey. Hari ni tamang memplan tak ada. Okeylah. Kamu tahu mempelam lah. Kamu sepanggar. Tak apa kalau mempelam. Okeylah. So hari ni 10 COD. Harapnya boleh kalau 58, harapnya boleh 55. Okey dah. Kita target 50 ke 55. Okey dah. Nanti panas. Kita rakam lagi. Okey, untuk hari ni nak keluar ya. Ya, sekarang pukul 9.50 kita dah sampai ke Fisher Sulaman. Rumah nombor 12 lorong 1 ada tepi. Ada 12 okey sini. Mana? Sini ke? Oh, Hofu je ni. Mesti anjing dia. Kau bersih-bersih kau tampar kan? Nomor 1 bising anjing. Orang kata rumah jadi rumah sebelah. Ke lorong 3. Beres. Okey, ini lorong 3. Lorong 3. Ini selalu masalah ni. Kemarin pun dia tak ambil barang, buat masa saya pusing. Buat rugi minyak, rugi masa. Ini pun dia tak ada kat rumah. Okey, saya collect je. Sudah ke saya collect. Oh ya. So kita pergi hantar nombor 8. Mana saya nombor 8.
Okey, kita ke lorong 8 ni, nombor 11 nanti biasa hantar ni. Oh, ada tuan macam tuan dia sampai rumah tu, nombor sebelah. Si Connie tu. Okey. Tadi yang tadi lorong 3 tadi bukan lorong 6, bukan rumah nombor 6, nombor 8. Dekat ni nampak nombor 8. Dia punya tu bersambung nombor 6 dengan 8 tu. Sebab dia call, terus saya pergi hantar balik lah. Connie. Okey. Habis sudah. Wan Sulaman tu kita ke apa? Wan Sulaman pula. Kita ke Wan Sulaman lah. Ni Q Feature Sulaman habis sudah. Kita ke Wan Sulaman Platinum. Okey. Tadi dua-dua nak kena apa tu type manual dia punya, pasal dia punya barcode tu terlebih, dia print terlebih, jadi tak boleh nak scan. Tak masuk dia punya ni. Ni lecehnya seller main print dia punya tak adjust dia punya konok tu. Jadi dah keluar, dia print tu bila terkeluar. Okey, settle sudah dekat Wan Sulaman, ada 3 je tadi. Ini nak ke Tawang Kuala Mengatan, 2 je. Lepas tu kita terus ke UiTM Seri Indah ada lah. Tak ingat. Macam belakang, nanti cek belakang Taman Seri Indah macam tak